Sales masuk berjuta-juta setiap bulan, tapi bila hantar proposal pinjaman, bank bagi jawapan duka cita dimaklumkan. Anda pelik, kenapa loan syarikat kena reject? Ini rahsia dalaman yang pihak bank takkan beritahu secara direct. Okey, sepanjang pengalaman saya, ini tiga benda pertama bank akan cari dalam akaun anda. Okey, si video ni sebelum anda hantar permohonan bank yang seterusnya. Okey, perkara pertama, baki purata atau average balance. Bank tak hairan kalau duit masuk 100,000 sehari tapi hujung bulan baki tinggal RM50 je. Okey, duit masuk laju, keluar pun laju. Okey, bank nak tengok adakah syarikat anda mampu simpan sejumlah tunai yang konsisten untuk bayar ansuran bulanan yang baru. Okey. Kedua, transaksi yang tak masuk akal. Pegawai bank ada mata yang tajam. Bila diorang scan bank statement syarikat dan jumpa transaksi beli barang kemas, bayar Netflix atau main kutu, profil risiko syarikat anda akan terus merudum. Okey. Anda tunjukkan yang syarikat anda tiada disiplin korporat. Ketiga, nisbah khidmat hutang, debt service ratio. Bank akan kaji berapa banyak hutang yang sedia ada yang pada syarikat anda tengah tanggung berbanding untung bersih. Kalau untung bersih syarikat bulan-bulan cukup-cukup makan je nak tutup hutang supplier dan loan lama, bank takkan berani ambil risiko tambah lagi beban hutang yang baru. Okay, nak mohon pembiayaan ni ada strateginya. Okay, kami selalu tegaskan, jangan tunggu nak pakai duit baru terhegeh-hegeh nak cantikkan akaun. Persediaan akaun perlu dibuat sekurang-kurangnya 6 bulan lebih awal supaya cash flow nampak stabil dan kukuh. Okey. Nak lulus loan bank perniagaan dengan mudah selepas ni, betulkan sistem kewangan anda bermula hari ini. Tekan butang follow dan untuk ilmu pengurusan akaun yang proven dan berkesan. Okey. Dan jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.